Ucapan Amira Osman pada majlis resepsi di Johor Bahru. Amira menyampaikan ucapan terima kasih kepada tetamu yang sudi datang jauh ke Johor untuk menghadiri majlis resepsi perkahwinan dia dan suami. Assalamualaikum semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang sangat saya kasihi, datang dari jauh, yang bersusah payah kan, sampai ke Johor Bahru untuk meraihkan hari special saya bersama kita. Mudah-mudahan kalian semua sentiasa sihat, bahagia, dan mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat dan kasih sayang. Saya mohon untuk terus doakan saya dan Fatah. Dan terima kasih juga untuk keluarga Fatah semua, rakan-rakan media, rakan-rakan artis, rakan-rakan cikgu-cikgu sekolah saya kan, rakan-rakan sekolah saya, semualah ada hari ni kan, ramai. Saya harap yalah, kalau boleh saya nak jumpa semua kan, tapi kita cuba mana sempat lagi.